bertemakan inspirasi alumni, aspirasi Polisisi. Tetamu untuk episod pada kali ini iaitu Puan Sayang Rashikin binti Ali dan juga Puan Hazirah binti Bujang. Sayang tu memang nama dalam IC. Dalam IC Sayang Rashikin tu. Tuan-tuan dan puan di luar sana, Sayang tu memang nama dalam IC. Pengalaman saya sendiri semasa saya di Politeknik Melaka ni lah. Ia banyak membentuk asas kemahiran teknikal saya. Di mana saya nampak Politeknik banyak menekankan pembelajaran berasaskan S-HON dan juga praktikal. Tapi rupanya Politeknik mendidik kita sebagai muka hadapan ataupun melahirkan usahawan-usahawan yang dengan program-program daripada Politeknik. Lecturer di sini memang sangat yakin yang pelajar mereka sangat the best of the best. Sebagai seorang pelajar, kita nampak, kalau aku ni habis diploma, aku boleh kerja apa? Kalau aku sambung belajar, aku boleh kerja apa? Situ kita nampak laluan tu, hala tuju tu kita nampak dengan jelas. Saya sebagai majikan, salah satu memang kami akan melihat resume mereka dan bukan kami nilai hanya pada CGPA sahaja, tapi kepada soft skill dia, daripada pelibatan dia daripada program-program di luar, bagaimana mereka cara confident untuk bercakap. Untuk belajar ni bukan hanya fokus pada suatu subjek, tapi dia perlu juga bergiat aktif lah, terlibat dengan kerja-kerja aktiviti luar. Contohnya macam CSR, community, maksudnya projek-projek yang melibatkan community, latihan industri. Dia duduk macam mana sebelum pergi ke industri. Latihan industri. Waktu tu saya macam kasut nak kalah apa, macam dia dah hajar lupa dedahan. Maka inilah hasilnya. Makanya hasil ni lah. Bulu mata yang lentik 3 bulu semua dia hajar. Bakal pelajar lepasan-lepasan SPM. Yang penting sila pastikan Politeknik Melaka berada dalam pilihan pertama permohonan bagi melanjutkan pengajian di peringkat yang lebih tinggi lagi. Betul? Seperti biasa kita punya tagline untuk setiap slot dan episod edukasi kita adalah Poli mana? Poli Melaka le.